Arifin Arif dan Yusuf Yaakob, apakah kedua-duanya akan didakwa dalam waktu terdekat oleh pihak SPRM? Tanda soal. Menurut info, Arifin Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan juga Yusuf Yaakob, Pengerusi Khazanah Sabah, pagi ini telah dipanggil semula oleh pihak SPRM. Apakah kedua-duanya akan didakwa dalam tempoh terdekat? Baru-baru ni, Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan ada 2 individu akan didakwa dalam waktu terdekat terkait dengan isu rasuah berjemaah adun-adun GRS di Bumi Sabah. Ini skandal rasuah yang terbesar di Sabah. Nah, ada beberapa perkara yang saya nak bagi komen. Yang pertama, kenapa 2 orang saja sedangkan ada 9 orang individu dan ada juga video-video ke semua mereka? Kenapa hanya 2 orang? Apakah 2 orang ini cukup bukti dan 7 orang itu tidak memadai, tidak cukup bukti? Yang kedua, SPRM memakan masa 7 bulan untuk ambil tindakan. Itu pun belum ada lagi apa-apa. Hanya cakap bahawa akan ambil tindakan dalam waktu terdekat. Dalam tempoh 7 bulan, kita tidak melihat satu orang pun adun GRS ini dipakaikan dengan baju oranye, direman. Mungkin mereka ini istimewa, orang-orang istimewa lah, OKU mungkin. Yang ketiga, SPRM jangan jadi alat. Saya nasihatkan jangan jadi alat kepada mana-mana tokoh politik, mana-mana kerajaan dan mana-mana orang yang ada kuasa. Sebab kita tahu SPRM, terutama Ketua Pengarah SPRM, dilantik oleh Perdana Menteri, melalui Perdana Menteri. So, jangan bila terkait dengan pembangkang rakyat marahin, rakyat biasa, laju dan cepat tindakan diambil. Tapi bila terkait dengan maha kaya, dengan orang-orang politik yang ada nama besar, duduk dalam kerajaan, tindakan seolah-olah lambat. Kenapa boleh berlaku begitu? Keadilan perlu ditunjukkan. Bukan ada keadilan 2 set undang-undang. Mesti sama undang-undang itu, terpakai untuk semua. Kau orang politik, kau orang kaya, kau orang biasa, mesti adil, mesti sama. Mana ada perlembagaan persekutuan menyatakan ada 2 set undang-undang? Betul tak? Jadi kita masih menantikan siapa sebenarnya yang akan didakwa dalam tempoh terdekat. Dengar kata penghujung bulan ini. Dan saya harapkan supaya betul-betul laksanakan tanggungjawab, dakwa mereka, tuduh mereka di mahkamah sebelum pilihan raya negeri Sabah, supaya rakyat boleh mengambil keputusan, membuat keputusan siapa yang mereka akan undi dalam pilihan raya negeri. Lakukan tugas anda, wahai SPRM. Jangan bermain wayang